bilangan markahnya daripada SPM 2021 soalan kebat hanya 20 sahaja iaitu daripada 5 soalan. Kemudian seterusnya pada soalan pada tahun 2022 soalan kebatnya juga adalah 20 markah, manakala pada tahun 2023 meningkat kepada 28 markah. Bermakna meningkat berapa tu? Meningkat kepada 7 soalan. Kemudian seterusnya pada tahun 2024 naik kepada 36 markah untuk soalan kebat. Semakin berkurang di situ ialah apabila kita lihat soalan yang berbentuk fakta makin berkurang daripada soalan SPM 2021 sehinggalah kepada SPM 2024 soalan kebat makin berkurang. Tapi yang kita nampak di sana ialah soalan berbentuk KBKK dan juga kebat yang mana soalan SPM Pendidikan Islam adalah soalan yang ingin membantu anak-anak murid untuk memperolehi markah dengan cara yang mudah. Jadi tidak mustahil untuk pada tahun 2025 mungkin markah kebat kita akan meningkat kepada 40 dan mungkin tak mustahil boleh meningkat kepada 50 markah. Boleh semua ni? Boleh bersama dengan Ustazah, anak-anak semua? Boleh Ustazah. Boleh. Terima kasih atas respon yang diberi. Boleh Ustazah. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan Okey, kita teruskan. Okey, jadi seperti mana yang rasanya lah dah terngiang-ngiang di telinga dan juga bila kita lihat bentuk-bentuk soalan percubaan SPM untuk pendidikan Islam banyak kita lihat soalan yang berbentuk struktur. Yang bentuk struktur iaitu poin 1, soalan 1, soalan 2. Kita tak panggil ini kebat 6 markah. Kita tak panggil ni kebat 6 markah, kita panggil ni kebat berstruktur. Ini kita tak panggil kebat 6 markah, kita panggil kebat berstruktur. Dan soalan kebatnya adalah Ustazah, slide-nya hilang. Kenapa slide dia hilang? Tak ada slide. Itulah masalahnya, dia tak ada slide pula. Ustazah nak tanya boleh? Ustazah maaf nak tanya boleh? Apa itu KBKK ya? KBKK itu betul. Test mic. Kak Lilis tolong ni Kak Lilis tolong. Kak Lilis boleh tak tolong ni share slide. Tak tahulah kenapa Kak Lilis ni. Kak Lilis boleh tolong share slide tak? Norima, dia macam tak bagi untuk kita share slide. Kenapa? Ya ke? Kenapa? Saya dah share dah. Sekejap cuba sekali lagi. Tak tahu kenapa. Dia ada minta permission. Kenapa? Ya, jap. Saya cuba Saya sekarang ni saya nak join pun tak boleh dah. Something went wrong. Saya dah yang buat ini. Okay. Boleh tak siapa yang boleh bantu kami?
Boleh tak send Ustazah Norimah boleh Saya send sharekan slide slide lah dekat Ustazah Haslina. Haslina ya. Dia tak boleh lah. Dia tak bagi. Betul dia tak bagi. Kan? Dia sekejap je boleh. Okey dah. Ni saya nak join pun tak boleh dah ni. Kena ni lah. Jadi tak boleh conteng kan. Kena pakai ni lah. Sebab saya nak share, saya nak join pun tak boleh dah ni kat list. Pakai yang biasa. Okey dah, sementara urusan tu saya akan sambung sikit lah berkaitan dengan kebat ajaran sesat tadi. Boleh Norimah, Cik Ustazah Norimah, boleh saya sambung? Okey dia, tak dengar tak? Tak dengar Cuba Ustaz Amri share kalau boleh. Tak boleh tu. Cuba Ustaz Amri, kalau Ustaz Amri boleh share. Saya nak join pun tak boleh dah. Tak boleh nak share. Tapi saya secara ni je lah. Secara Boleh tak? Apa dia? Sebab sekarang ni saya tak boleh share lah. Kejap ya. Saya share PowerPoint tu dekat Telegram saya. Nanti saya naikkan. Okay, share dengan Ustazah Haslina nanti. Ni siapa? Ni kat list ya? List. Akhirnya boleh. Boleh kan? Nampak kan? Ni boleh. Okey. Ni boleh. Okey. Kita cuba Okey, cuba. Okey, yang mana sini kan? Okey. Boleh. Okey, yang ni kan Norimah? Ya. Agak boleh conteng tak? Tak boleh. Boleh tapi tak boleh. Tak apalah. Nanti kita saya tak apa Okey, kita teruskan ya. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama tadi berkaitan dengan bentuk soalan yang pertama yang mana Ustazah telah nyatakan bahawa kebat kemungkinan kita ada kebat hashtag 2.0 iaitu kebat berstruktur kebat hashtag 2.0 iaitu kebat berstruktur yang seperti mana yang Ustazah nyatakan tadi, yang berstruktur itu ialah Roman 1, Roman 2 dan biasanya untuk soalan yang pertama adalah 2 markah dan soalan kedua adalah 4 markah. Kita tak panggil ini kebat 6 markah sebab kadang ada sebahagian menyatakan ini adalah kebat 6 markah. Okey, ini bukan kebat 6 markah tetapi adalah kebat berstruktur. Okey, contoh yang pertama ialah ajaran sesat rekrut pensyarah dan pelajar berdasarkan keratan akbar di atas. Okey, soalan yang pertama ialah apakah yang akan berlaku sekiranya perkara tersebut tidak diatasi? Okey, anak-anak apabila nak menjawab soalan kebat, Ustazah rasa tadi dah ada pengalaman menjawab soalan kebat sejarah dan nampak macam mana kan? Dah nampak macam mana bentuk soalan kebat tersebut dan untuk pendidikan Islam juga Ustazah kamu pun dah banyak kali dah membuat latihan untuk soalan kebat. Perkara pertama yang perlu untuk kita kuasai, untuk kita nak kuasai bagi nak menjawab soalan kebat itu ialah tolong baca tolong baca stimulus soalan tersebut. Kemudian yang kedua, lihat kehendak soalan tersebut. Jadi kalau boleh conteng, Ustazah kata conteng. Apakah yang akan berlaku sekiranya perkara tersebut tidak diatasi? Perkara apa? Iaitu ajaran sesat. Kemudian apa soalan dia? Apakah yang akan berlaku? Bila apakah yang akan berlaku ialah kesan. Okay. Jadi kesannya apa? Biasa kalau berkaitan tentang akidah ini, kesannya mesti akidah rosak, iman terbatal. Jadi kita ambil yang mudah. Jawapannya ialah akidah rosak kerana mengamalkan ajaran yang bertentang dengan syariat Islam ataupun kalau nak mudah kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Okey, untuk soal kebat dua atau contoh jawapan yang kedua. Ni bukan dua jawapan ini contoh jawapan yang kedua. Ini contoh jawapan yang kedua ialah berlaku pergaduhan dalam masyarakat. Itu dia punya isi. Kerana sikap ta'assub terhadap pemimpin mereka.
Okey, anak-anak seperti biasa bila menjawab soalan kebat mesti ada isi dan juga huraian. Betul tak? Betul tak semua? Betul Okey. Ustazah. Mesti ada isi dan okey, bagus. Betul. Mesti ada isi dan juga huraian. Isi dia apa tadi? Akidah rosak. Huraian apa dia? Huraiannya apa tadi? Kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Okey. Yang kedua, Ustazah nak ingatkan, apabila menjawab soalan kebat 2 markah, huraian mesti berkait dengan stimulus. Okey, jangan terlampau lari jauh sangat. Huraian mesti berkait dengan stimulus. Contoh dekat sini, stimulusnya berkaitan tentang apa? Tentang ajaran sesat. Okey, apa yang berkait dengan dia? Iaitu ajaran sesat ini adalah perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Ajaran sesat ini adalah perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ajaran sesat ini akan menyebabkan iman terbatal. Okey. Okey. Manakala soalan kebat struktur yang kedua pula, iaitu kebat yang 4 markah, kemukakan cadangan untuk mengatasi perkara tersebut. Bila cadangan, garis perkataan cadangan. Cadangan tu apa? Cara. Apa cara untuk kita nak mengelakkan? Apa cara untuk kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara negatif berlaku? Ataupun perkara-perkara buruk. Yang ini berkaitan tentang ajaran sesat. Apa caranya? Iaitu mengadakan kempen bahaya mengamalkan ajaran sesat. Jangan lari jauh sangat. Kaitkan sahaja terus dengan stimulus. Hal demikian supaya mereka menyedari kesan buruk mengamalkan ajaran tersebut. Ini biasa, ayat-ayat ni biasa kamu buat. Okey, seterusnya untuk huraian lengkap. Biasanya huraian lengkap ialah kesan kepada apa yang telah dilakukan. Hal yang demikian mereka akan sentiasa kesan ataupun caralah dengan hal yang demikian itu dia punya penanda wacana ataupun pendahuluan untuk kita nak buat huraian lengkap. Jadi semua dah biasa dah macam mana cara nak menjawab huraian lengkap. Kita mulakan dengan penanda wacana. Apa penanda wacana yang biasa kita guna? Dengan hal yang demikian. Kalau penanda wacana untuk huraian, apa yang biasa kita guna? Hal ini demikian ataupun hal ini kerana. Contoh Dengan hal yang demikian, mereka akan sentiasa berusaha mendalami ilmu agama. Kita kaitkan dengan cara berkaitan tentang ajaran sesat ni apa dia. Okey, kesimpulannya kita hendaklah. Itu penanda wacana untuk huraian. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan dalam diri agar tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Jadi dalam kita nak membuat jawapan kebat, yang pertama kita lihat isi dia menjurus kepada apa. Kalau cara, kita lihat apa cara. Kemudian seterusnya huraiannya ialah apa yang kita dapat daripada cara yang kita, jawapan isi yang kita dah beri. Kemudian seterusnya huraian lengkap ialah kepada kesannya. Kemudian untuk apa? Untuk kesimpulan ialah bagi satu cadangan. Bagi satu cadangan bagi mengelakkan daripada terjerumus kepada ajaran sesat, iaitu yang biasa yang paling mudah ialah meningkatkan keimanan dalam diri. Okey. Kesimpulan ini sama seperti mana anak-anak menjawab pengajaran ayat. Cuma kita mulakan dekat situ ialah penanda wacana dia apa? Kesimpulannya. Okey, pendahuluan untuk pengajaran ayat apa dia? Kita hendaklah sentiasa. Okey, bagi satu cadangan baru ataupun perkara positif, cara yang positif atau perkara positif bagi mengelakkan yang berkait dengan stimulus tersebut. Okey, contoh jawapan yang kedua pula ialah mendalami ilmu agama. Okey, itu isi. Hal ini demikian. Tadi Ustazah dah katakan kan, kalau nak buat huraian, mulakan dengan penanda wacana yang mudah. Hal ini demikian. Mereka akan dapat membezakan antara perkara baik dan juga perkara buruk. Okay. Pelengkap untuk huraian ni pun boleh digunakan untuk mana-mana soalan kebat yang berkaitlah. Dengan hal yang demikian mereka, ini jadi dia punya kesan dia ataupun faktornya. Dengan hal yang demikian mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Okey, seterusnya kesimpulannya. Okey, itu penanda wacana untuk kesimpulan. Kemudian kalau nak buat pendahuluan, kalau nak buat pengajaran, apa pendahuluannya? Kita hendaklah berusaha meningkatkan keimanan dalam diri agar hidup diredai. Itu antara huraian
pelengkap huraian yang paling mudah agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ustazah harap sangat anak-anak tolonglah. Macam mana susah pun soalan tu, untuk soalan kebat jangan ditinggalkan. Jangan tak dijawab, sebab pasti bila anak-anak menjawab pasti akan boleh dapat markah paling kurang 2 markah dan sebaiknya lengkapkanlah 4 markah. Bukan dalam satu soalan kebat itu kamu lengkapkan 6 markah, tidak ya. Itu yang kita panggil sebagai kebat H2.0, iaitu kebat berstruktur. Yang pertama ialah 2 markah dan yang kedua adalah 4 markah. Okey, terus kita pergi kepada kebat Kebat ini kamu boleh kembali kepada soalan KBKK. Tadi ada anak-anak yang tanya kan. KBKK itu apa? Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, iaitu bermakna jawapan anak-anak tidak terikat kepada poin ataupun fakta yang ada di dalam buku teks. Okey, antara contoh-contoh soalan kebat biasanya adalah berbentuk faktor, punca ataupun sebab. Contoh dekat sini, ini adalah kebat 2 markah. Dia ada kawan dia tu tadi kebat yang 4 markah, tapi sekarang ni Ustazah nak tunjukkan kenapa Ustazah pisahkan kebat 2 markah, kebat yang struktur yang pertama 2 markah dengan struktur yang kedua 4 markah. Kenapa? Sebab Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak untuk kebat yang 2 markah, huraian jangan lari daripada stimulus. Okey, tengok stimulus dia apa? Pecah amanah, wang hairat kematian peneroka, bekas pembantu takbir di penjara. Okey, ini lebih kepada stimulusnya berbentuk apa? Positif ke negatif? Negatif. Okey, bagus. Jadi soalan kebat dia ialah dia punya soalannya apa? Mengapakah? Garis perkataan mengapakah. Jadi mengapakah itu adalah faktor. Positif ke negatif tadi kamu dah jawab dah, negatif dan biasa Ustazah kamu pun dah bagi dah kata kunci untuk negatifnya apa? IKT. I ni apa? Iman yang lemah. K tu apa? Kurang didikan agama dan tiadlah terpengaruh. Tapi kita ambil kat sini yang mudah. Mengapakah perbuatan di atas sukar dibendung? Iman yang lemah dalam diri yang menyebabkan hilang sifat jujur dalam menjalankan tugas. Kita kaitkan dengan stimulus tersebut, iaitu pecah amanah. Biasanya orang yang tak amanah ni sebab apa? Tidak ada sifat jujur dalam diri mereka. Okey, kaitkan teruslah. Jadi kita kata iman yang lemah dalam diri itu dia punya isi dia. Huraiannya apa? Yang menyebabkan hilang sifat jujur dalam menjalankan tugas. Okey, ini untuk kebat yang pertama yang Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak untuk huraian jangan lari daripada stimulus. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh kebat untuk yang 2 markah. Okey, ramai pasangan muda bercerai. Okay, nanti boleh bacalah Jabatan Peneroka Malaysia di OSM mendedahkan kadar penceraian di negara ini menunjukkan peningkatan negara. Okey. Ini juga adalah negatif. Okey. Nanti untuk yang persoalan dalam mesej Ustazah akan jawab selepas ni Okey, mengapakah? Masih mengapakah lagi? Bermakna soalan kaibat ini adalah menjurus kepada faktor. Mengapakah kes tersebut sering berlaku kepada golongan seperti di atas? Kenapa? Dia cakap apa kat situ? Pasangan muda yang sesuainya apa? Kurang didikan agama dalam diri yang menyebabkan hilang perasaan kasih sayang ataupun hilang perasaan tanggungjawab kepada tu tersilap tu ada dalam ada kepada pun ada dalam kepada keluarga atau dalam keluarga. Jadi kita berikan huraian itu jangan lari daripada stimulus sebab kita takut nanti kita punya huraian tidak diterima sekiranya tidak berkait dengan soalan dan juga dengan stimulus. Jadi ini untuk kebat yang 2 markah anak-anak. Ustazah haraplah sebab kita belum nampak lagi kita belum nampak lagi dia punya syarat, skema dan sebagainya. Yang ini yang kami diberikan makluman, yang kami dimaklumkan, yang kami didedahkan bahawa untuk kebat 2 markah huraian mestilah jangan lari daripada stimulus. Jadi kita buat huraian berkait dengan stimulusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula yang lain.
Supaya anak-anak nampak bila kebat 2 markah ini huraiannya mesti kepada stimulus. Okey, seterusnya Kak Liz. Kak Lilis. Okey, ni pun sama juga. Ni pun sama juga. Kita tengok faktor punca sebab berdasarkan gambar di atas. Apa gambar tu? Gambar adalah perbuatan negatif juga, membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Berdasarkan gambar di atas, mengapakah situasi tersebut masih berlaku. Jadi juga persoalannya ataupun kehendak soalan itu adalah kepada faktor. Anak-anak garis perkataan mengapakah tu. Jadi bila nak jawab soalan apa-apa pun memang kena gariskan dia punya kata tugas, gariskan dia punya kehendak soalan, ada diikat ataupun tidak pada masyarakat ke, pada negara ke atau sebagainya. Setakat ni soalan yang kita nampak tidak diikat sama ada pada masyarakat ataupun pada negara. Okey, apa sebab berlakunya perbuatan di atas? Kerana iman yang lemah dalam diri yang menyebabkan tiada perasaan tanggung jawab dalam diri. Itu paling mudah. Tak payah nak fikir jauh-jauh. Kembali sahaja kepada stimulus ataupun gambar rajah, dan kalau boleh dikaitkan dengan isi juga boleh, sebab itu adalah sebagai huraian kepada isi yang kita beri. Okey, seterusnya. Okey, ini pula kebat yang berkaitan tentang kebaikan, kepentingan ataupun hikmah, itu kesan ataupun akibat, sama ada pada diri sendiri ataupun pada individu ataupun pada orang lain. Tengok soalan dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kamu bertawaduk. Hadis riwayat Muslim. Mengapa? Masih lagi mengapa? Kita disarankan bersifat seperti dalam hadis di atas. Kita nampak macam faktor, betul tak? Tetapi ini ialah mengapa, sebab hadis di atas telah menerangkan kepada sesuatu yang menjurus kepada stimulus kebaikan. Jadi jawapan kita adalah kepada kebaikan. Apa yang kita dapat? Diri disayangi oleh masyarakat kerana mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. Sebab dia kata betul, disarankan bersifat seperti dalam hadis di atas. Apa yang kita akan dapat? Kenapa kita disarankan buat perkara yang baik ke atas? Apa yang Rasulullah suruh? Bertawaduk, iaitu merendah diri. Jadi apa yang kita dapat? Disayangi oleh masyarakat. Kenapa kita disayangi masyarakat? Huraiannya kerana mengamalkan akhlak mulia. Jadi antara kata kunci yang boleh kita ingat ialah sajimat. Itu kesan kan? Sa tu apa? Sayang. Ji tu apa? Jiwa. Dan ma tu adalah maruah. Okey, seterusnya. Kita lihat pula kepada bentuk soalan yang 4 markah tetapi soalan kesan, tetapi kesan kepada keburukan untuk 4 markah. Okey, mutakhir ini timbul senario yang membimbangkan masyarakat Islam, iaitu agama dipermainkan dan ulama dihina kerana mempunyai pandangan yang tidak selari dengan selera mereka. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan pandangan anda. Garis kat situ, dia tanya apa? Pandangan anda tentang implikasi, garis perkataan implikasi tu, terhadap individu yang sering melakukan perbuatan di atas. Implikasi tu apa? Kesan. Kesannya kepada kesan yang buruk ke kesan yang baik? Kalau kesan yang baik tadi, sajimat. Kalau kesan yang buruk apa? Benjimat. Okey, kita tengok di sana. Sama je, lebih kurang macam tadi. Cuma yang ni dia nak 4 markah. Jadi bila 4 markah, kita bagi dia huraian lengkap, pelengkap dia. Okey, apa antaranya? Contoh jawapannya, dirinya dibenci oleh masyarakat. Okey, hal ini demikian maruahnya akan
maruahnya akan tercalar. Hal demikian menyebabkan jiwanya tidak tenang. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang mulia agar hidup diberkati. Okey, dalam anak-anak menghafal kata kunci yang diajar oleh ustaz-ustazah, sebenarnya daripada kata kunci itu boleh diolah daripada isi kepada isi, kemudian boleh dijadikan kepada huraian, boleh dijadikan huraian lengkap dan seterusnya adalah kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan ni, ustazah nak ingatkan kepada kamu semua, jangan tak jawab, jangan tinggalkan kesimpulan tu. Dan kadang-kadang apabila kesimpulan anak-anak itu terlalu panjang, kadang-kadang boleh jadi daripada kesimpulan tu boleh kita cari, boleh kita kita kurungkan dia menjadi isi dan juga huraian. Dan ingat, ustazah kamu dah ingatkan, bila membuat kesimpulan ini adalah seperti mana kamu menjawab huraian pengajaran ayat. Cuma tambah sikit je kesimpulannya. Kita hendaklah bagi jawapan yang berbentuk positif, perbuatan yang berbentuk positif. Contoh dekat sini, kesimpulannya kita hendaklah mengamalkan akhlak yang mulia agar hidup diberkati. Ataupun kesimpulannya kita hendaklah sentiasa menjaga maruah diri ataupun hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain agar hidup diberkati. Bagi sahaja. Ustazah, boleh tak jawab guna tulisan Jawi? Tak boleh, tak ada masalah. Boleh je jawab dengan tulisan Jawi. Okey, Kak Liz, boleh seterusnya, slide yang seterusnya. Okey. Okey, ini sama juga, masih lagi dalam kesan, akibat dan implikasi. Laksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan hati yang ikhlas. Huraikan akibat. Tadi dia tanya implikasi. Kadang-kadang ada sebahagian daripada anak-anak yang tak tahu pun implikasi itu apa. Implikasi itu apa? Implikasi itu adalah kesan. Yang ni nampak nampak jelas, huraikan akibat. Akibat ni maknanya apa? Kesan. Sekiranya individu yang dipertanggungjawabkan tidak peka dengan penyataan di atas. Apa penyataan itu? Laksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Apa akan berlaku kalau kita tak amanah? Macam itulah sebenarnya kan. Okey, dirinya dibenci oleh masyarakat. Hal ini demikian maruahnya akan tercarar. Hal demikian menyebabkan jiwanya tidak tenang. Sama tak jawapannya macam tadi? Okey, anak-anak nampak tak? Sama tak jawapannya macam tadi? Sama je. Jadi sebab tu Ustazah kata kalau untuk soalan kebat tolong jangan kamu tak jawab. Apa-apa pun terus tengok je soalan kebat tu. Kalau tak nampak, kalau soalan bahagian fakta tu ditanya apakah maksud rasuah. Aku tak bacalah tajuk rasuah ni. Ataupun apakah kesan melakukan rasuah. Aku tak tahulah. Tapi cuba tengok kat kebat dia. Dan kadang-kadang apabila anak-anak boleh menjawab soalan KBKK, soalan pertama, soalan yang kedua, sampai pada soalan kebat, kadang-kadang soalan isi untuk soalan kebat tu ada pada jawapannya. Okey, terus kita pergi kepada soalan kebat yang seterusnya. Kak Liz, boleh tak kita terus pergi pada kebat yang apa nama Kak Liz? Akidah tadi Kak Liz, sebab masa dah singkat Kak Liz. Kita pergi pada sebab ini dia. Okey, untuk yang lain ni sebenarnya sama sahaja. Ustazah nak tunjukkan kepada bentuk soalan kebat yang agak berbeza sedikit. Kak Liz agak pergi pada kebat yang akidah tadi Kak Liz. Lagi. Okey. Sebab okey. Yang akidah tadi. Okey. Bawa lagi. Akidah nama Allah. Okey, untuk nama Allah. Okey, ni kalau untuk soalan hujah, okey. Soalan hujah dan juga pendapat juga kembali kepada stimulus lah. Memakan harta anak yatim secara zalim adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Kemukakan hujah anda. Ni bila soalan hujah aja, mesti anak-anak kadang takutlah soalan hujah ni susah lah. Pertama caranya ialah tengok dia punya stimulus itu. Stimulus itu menyatakan kepada hujahnya nak menyokong perbuatan tersebut adalah negatif ataupun positif. Contoh kita tengok soalan dia punya stimulus ialah memakan harta anak yatim secara zalim adalah termasuk dalam dosa besar. Negatif ke positif? Negatif.
Okey, negatif kan. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Kenapa kita kena sokong? Kenapa kita kena sokong perbuatan itu adalah negatif? Okey, dirinya akan dibenci oleh masyarakat. Kalau kita buat tu, kalau kita makan harta anak yatim tu, okey, dirinya akan dibenci oleh masyarakat. Hal ini demikian maruahnya akan tercalar. Sama kan macam tadi tu, Benjimat. Hal demikian menyebabkan jiwanya tidak tenang. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang mulia agar hidup diberkati. Sama macam soalan yang akibat tadi. Sama dengan soalan implikasi. Cuma dekat sini, dia punya arahan soalannya je berbeza. Kemukakan hujah anda untuk menyokong perbuatan yang negatif tersebut. Kenapa? Sebab kalau kita buat, hidup kita dibenci, kemudian apa lagi akan berlaku? Maruah kita akan terjalar. Okey, kesannya apa yang kita akan dapat nanti? Jiwa kita tidak akan tenang. Akhirnya apa yang perlu kita buat? Seperti mana Ustazah nyatakan tadi, bila kesimpulan sama seperti mana kita menjawab pengajaran. Berikan jawapan yang positif. Ustazah, kepala ayat tak perlu ke? Tak perlu. Tak perlu bawa kepala ayat, sebab bila kamu bawa kepala ayat, contoh ya, bila kita buat kepala ayat, hujah saya untuk menyokong pernyataan di atas ialah kerana, biasa anak-anak akan mulakan dengan kerana. Bila mulakan dengan kerana, jadi anak-anak merasakan kepala ayat itu telah isi. Itu yang sebab kita tidak galakkan. Dan kalau Ustazah tak bagi anak murid Ustazah jawab dengan kepala ayat. Galis, teruskan Galis. Terus je kepada jawab, terus sahaja kepada jawapan. Okey, tengok sini ya. Ini hujah pula untuk hujah ataupun pendapat sokong berkaitan dengan nama Allah. Okey, keimanan kepada nama Allah SWT Asy-Syahid melahirkan kesungguhan dalam melakukan ibadat. Okey, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Sekian anak, Ustazah ingatkan, bila soalan kebat, biasanya dia akan mengikut ataupun dia adalah selepas soalan fakta dan juga soalan KPKK yang berkaitan dengan tajuk. Contoh, soalan akidah, soalan nombor 2, dia tanya apakah maksud nama Allah Asy-Syahid kan? Okey, kemudian seterusnya jelaskan 2 bukti kefahaman nama Allah Asy-Syahid. Betul tak? Kat bawah dia mesti soalan yang mengikut di bawahnya adalah soalan kebat. Jadi ingat, bila soalan kebatnya, kamu jangan lari daripada maksud dan juga bukti kefahaman nama Allah tersebut. Contoh dekat sini ialah nama Allah apa? Asy-Syahid. Apa maksud Asy-Syahid? Biasa Ustazah minta anak murid Ustazah ingatkan SS. Asy-Syahid itu ialah saksi. Okey. Hujah saya. Bila kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Sokong apa tu? Apa yang kita nak kena sokong? Bila kita beriman kepada nama Allah, kita akan rasa bersungguh-sungguh untuk beribadat. Betul tak? Betul lah. Kenapa sekarang sokong? Kenapa? Okey, hujah saya, Allah Maha menyaksikan semua perbuatan makhluknya. Sama tak? Ada tak kait dengan maksud nama Allah? Okey, dia ada yang tanya, boleh ke gunakan maksud sebagai isi? Boleh, tapi jangan ambil semua. Jangan ambil terus habislah. Okey, kamu sebenarnya daripada maksud itu boleh jadikan yang sebahagian itu boleh menjadi isi dan sebahagiannya pula boleh menjadi huraian. Contoh dekat sini. Contoh nama Allah Asy-Syahid ini. Contoh soalan kebat Asy-Syahid ini, hujah saya Allah Maha menyaksikan semua perbuatan makhluknya. Okey, titik. Ustazah lebih galakkan anak-anak buat 4 titik. Supaya kita nampak di sana titik pertama isi, titik kedua huraian, titik ketiga huraian lengkap dan titik keempat ialah kesimpulan. Okey, jadi yang pertama apa tadi? Allah Maha menyaksikan. Kalau boleh lengkap sikit lagi lah. Semua perbuatan makhluknya. Ada kan dalam maksud? Okey, titik. Okey, sekarang kita nak pergi kepada huraian. Ustazah dah ingatkan dah tadi, kalau nak buat huraian, mulakan dengan penanda wacana. Apa penanda wacana yang biasa kita guna? Hal ini demikian kerana tiada suatu pun yang dapat disembunyikan daripadanya ataupun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah penutup pada maksud nama Allah Asy-Syahid. Okey, terus kita pergi kepada huraian lengkap. Okey.
Dalam bahagian huraian ini kita boleh juga masukkan bukti kefahaman nama Allah itu sebagai huraian. Tengok yang mana sesuai. Sebab biasa kita hafal nama Allah tu kita akan hafal dua. Maksudnya kemudian dia punya bukti. Okey. Kemudian seterusnya ialah untuk huraian lengkap, apa yang perlu kita buat supaya kita boleh dapat supaya kita boleh dapat rahmat Allah ataupun supaya kita boleh dapat apa yang dikaitkan dengan stimulus tersebut. Okey, contoh, hal ini menyebabkan mereka akan sentiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkanlah larangannya. Untuk huraian lengkap ni, mana-mana nama Allah sesuai boleh untuk kita gunakan. Cuma untuk dekat bahagian huraian tadi, Ustazah ingatkan huraian itu ambil daripada bukti kefahaman nama Allah. Okey, seterusnya kesimpulan. Tadi Ustazah dah nyatakan dah, tidak kesimpulan sama seperti pengajaran ayat, dan kesimpulan bagi satu contoh perbuatan yang positif. Okey, kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan ibadat dengan ikhlas agar hidup diredai oleh dengan ikhlas agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama je. Kalau soalan berkaitan dengan nama Allah Al-Muttaqin. Mana Al-Muttaqin? Pembalas. Hujan ni kerana Allah Maha pembalas dengan menimpakan azab. Okey, boleh? Hal ini demikian menyebabkan kita takut untuk melakukan apa? Melakukan maksiat. Hal ini menyebabkan kita akan sentiasa mentaati perintah Allah. Kesimpulannya, kita hendaklah kita hendaklah melaksanakan ibadat dengan bersungguh-sungguh ataupun meningkatkan keimanan kepada Allah agar hidup diredai. Kesannya boleh masuk huraian lengkap, jadi boleh. Okey, tak tahu lah Ustazah tu sama ada soalan ataupun telah dijawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada, ada tak satu lagi kat list contoh sebelum saya serahkan kepada panel saya yang kedua. Okey, ini pula hujah dan pendapat berkaitan dengan cara. Tadilah. Okey, sifat roja akan mendorong seseorang untuk beramal soleh dan melakukannya adalah semata-mata kerana Allah. Okey, berkait dengan roja. Jadi biasanya soalan ini di bawah maksud kan, soalan kebat tadi Ustazah dah nyatakan. Mesti kamu hafal apa maksud roja, apa maksud khauf, apa maksud roja. Okey. Jadi sokong penyataan di atas dengan mengukakan hujah anda. Sekarang kita kena sokong. Kita memang tak boleh lari bahawa sifat roja akan mendorong kita untuk melakukan beramal soleh dan melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Kita tak boleh nak kata tak lari tak sokong dia. Kita kena sokong. Jadi apa pendapat kita? Kenapa aku sokong juga? Pada pendapat saya, sifat roja akan melahirkan individu yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat. Kenapa? Jadi kita kembali kepada maksud rojak tadi. Hal ini diberikan kerana mereka mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia tanya tu, Ustazah, kalau tak sokong boleh tak? Ni dia tak ada tanya sokong tak sokong. Kalau kamu jawab, kemukakan hujah anda untuk menyokong. Saya sokong. Kamu jawab saya sokong tu, tak ada apa-apa jawapan, tak ada apa-apa markah pun. Okay? Saya sokong. Kemukakan hujah anda untuk menyokong. Saya tidak menyokong. Tak ada. Kamu jawab saya sokong ke, saya tak sokong ke? Jawapan itu masih belum boleh diberi markah selagi kamu tidak mengukakan isi kepada sokongan itu. Contoh tadi ni kan, pada pendapat saya, sifat rojak akan melahirkan individu yang bersungguh-sungguh. Dia tak cakap pun, saya sokong kerana saya sokong sifat rojak ini kerana akan melahirkan. Nanti kamu akan buat kerana akan melahirkan tu dah huraian tidak. Kita jawab sokong itu mesti melahirkan individu tu baru jadi isi. Saya sokong dia belum dapat jadi isi lagi. Anak-anak semua ya. Okey, seterusnya Ustazah tadi dah nyatakan pada kamu bila pada huraian lengkap, biasanya kita berikan jawapan kepada perbuatan yang berbentuk, perbuatan ataupun amalan yang berbentuk positif. Hal ini menyebabkan mereka akan sentiasa mentaati perintah Allah.
Okey, seterusnya kesimpulannya kita hendaklah istiqomah melakukan ibadat ataupun kalau tak tahu istiqomah sentiasa pun boleh. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa melakukan ibadat untuk mendapat ganjaran syurga. Okey. Kak Lis, ada lagi tak Kak Lis? Saya rasa sampai sini je kot. Sebab dah hampir pukul 4. Okey, jadi Ustazah rasa dan anak-anak semua dah nampak ya bentuk-bentuk soalan kebat tadi dan apa yang Ustazah ingatkan pada kamu, tolong sangat jangan langsung tidak jawab soalan kebat. Jadikan soalan kebat ini adalah soalan yang wajib aku jawab. Soalan kebat ini adalah soalan yang wajib aku jawab dan Ustazah dimaklumkan tadi pun soalan sejarah pun soalan pertama dah kebat. Jadi tak mustahil. Mungkin pendidikan Islam juga, soalan pertama juga kebatnya mungkin lebih daripada 10 markah. Ingat bila kebat yang pertama baca stimulus tersebut, kemudian tengok dia punya soalan, gariskan kehendak soalan, bila soalan berkaitan dengan berikan hujah anda, sokong tak sokong jangan jawab, saya sokong, dot, sampai situ je, tak nak. Saya sokong pendapat di atas kerana akan melahirkan individu yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadat. Itu baru dapat satu je, baru dapat isi saja. Belum dapat isi dan juga huraian. Jadi alhamdulillah sampai situ dahulu untuk slot Ustazah. Ustazah akan terus serahkan kepada rakan panel Ustazah yang seterusnya. Okey, dipersilakan Ustazah Nurlilis. Kak Liz boleh teruskan ya Kak Liz? Okey, rakan Ustazah bermasalah, tak boleh untuk buka suara. Okey, jadi kita pergi kepada untuk soalan Ustazah Norima, sekejap ya. Ya Ustaz. Ustazah Norima. Ya Ustazah Haslina ada tak situ? Tak tahulah saya. Ustazah Norima nak soalan ni dibaca terus ataupun Ustazah Norima nak ambil masa untuk jawab soalan secara vokal ataupun macam mana Ustazah? Saya nak jawab nanti secara vokal, boleh tak Ustaz? Secara vokal boleh, tak masalah. Okay, nanti Ustazah maklumkan bila sesi tu nak berlangsung. Okey, baik. Kita boleh go through satu persatu ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Boleh terus. Okey, sekejap Ustaz ya. Saya akan mohon untuk Ustaz, sebenarnya Ustaz boleh share slide tak Ustaz? Share slide. Ustazah Haslina tadi. Saya dah bagi dekat dia dah. Oh, dah bagi pada Ustazah Haslina ya. Sebab sekarang ni masalahnya Ustaz, kalau dah terkeluar tak boleh masuk. Betul. Dia masuk sebagai guest. Keluar dah tak boleh masuk. Dan Ustaz share slide, saya cuba minta kawan saya. Ustazah Haslina ada? Ustazah Haslina? Saya tak dapat lagi bahan daripada Ustazah Norima. Kalau boleh Ustazah Norima usahakan dahulu. Rasanya pihak kami Ustazah Haslina tu standby ya, Ustazah Haslina. Ya, saya ada je kat sini. Ustazah Haslina ni Ustaz Makrifahnya dia sekarang sebenarnya masalahnya ni, masalah yang paling besar sekali ialah lain. Tak apa. Tak bersalah Ustazah. Okey dah. Okey, Ustaz Amri ada bersama? Tapi saya tak boleh nak buka. Okey, ada. Boleh dengar suara tak? Ustaz Amri boleh teruskan. Boleh dengar Ustaz Amri, boleh dengar. Sekarang kita saya minta untuk ganti Lilis Okey, Ustaz teruskan Ustaz. Okey, jadi slide tak dapat slide tak dapat apa? Okey, saya slide yang Ustazah Norima baru share tu ya. Ya. Ya.
Okey, sekejap. Okey, sementara Ustazah itu boleh saya share. teruskanlah walaupun tak nampak slide. Satu perkara yang penting Okey, untuk Ustaz teruskan je satu dahulu ni. Ustaz. Kita satu ni iaitu larangan rasuah yang pertama. Dalam slide kita larangan rasuah iaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Jadi seperti biasa soalan yang pertama ataupun murid-murid semua, walaupun saya bacakan ini yang pertama, tapi pilihan pertama kita ialah ayat memahami sunnatullah dan juga larangan mempersudah agama. Tapi sebab kita tak nak kita fokus kepada yang tu je, kita nak terus secara ringkasnya iaitu ayat yang berkaitan larangan rasuah. Kalau kita mesti pertama itu ialah maksud rasuah tu. Biasanya rutinnya, lazimnya kalau yang pertama tu maksud larangan rasuah. Kalau maksud ni sebarang pemberian atau suapan, ambil salah satu pun boleh. Sebarang pemberian yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Yang tu dah lengkap lah. Jadi kedua-duanya ataupun pemberian dan juga memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan itu adalah fakta yang lengkap. Jadi untuk mendapat markah penuh bagi soalan tersebut, maka jawapannya sampai ke situlah. Ada yang lainnya ialah larangan dalam ayat rasuah dan sebagainya. Antara yang lain, larangan yang lain juga iaitu merompak, mencuri. Ingat dua tu pun dah boleh. Selain daripada riba, ingat merompak, mencuri itu dah melengkap lah larangan lain selain daripada rasuah. Jadi kalau tengok pada bentuk-bentuk rasuah tu, ya anak-anak semua, hafal meminta atau menerima rasuah. Meminta atau menerima rasuah. Jadi itu antara bentuknya. Ada yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah. Kalau soalan itu dah jelaskan, contoh jelaskan dua bentuk rasuah. Jadi kalau dua bentuk rasuah ni dengan jawapan yang mudahnya meminta atau menerima rasuah dan juga menawarkan. Yang tadi memberi, yang ni menawarkan. Jadi dua keadaan itu adalah antara keduanya itu adalah bentuk rasuah yang terdapat dalam buku teks kita lah. Yang seterusnya antaranya kesan perbuatan rasuah. Paling mudah, yang dominan dengan murid-murid paling mudah ialah dilaknat Allah mendapat dosa besar. Sangat mudah. Dilaknat dan mendapat dosa besar. Jadi antara fakta ataupun jawapan kesan yang mana kesan perbuatan rasuah itu, ya anak-anak semua, murid semua. Jadi kita ingat fakta itu supaya patah perkataan kita boleh huraikanlah. Setiap tu kita ingat fakta dulu. Contoh kalau ayat yang kedua Ustaz sebut tadi bahawa larangan mempersendak agama. Bentuk persendaan agama itu bentuknya apa? Bentuknya ingat. Dua ni iaitu mempersenda sunnah, menghina ulama. Dua tu nanti lepas tu kita hurailah. Contoh mempersenda ulama seperti menyamakan ulama dengan haiwan, seperti mempersendakan sunnah, seperti menolak hadis, itu antaranya. Maksudnya perkataan ataupun kata kunci itu kita kena hafal. Dan khususnya pengajaran ayat. Kalau pengajaran ayat, kalau berkaitan rasuah, dia akan sertakan ayat. Contoh, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila akhir ayat. Dia kata ayat ini menerangkan larangan terhadap perbuatan rasuah. Di situ pun kita dah boleh ambil ayat dah. Dah boleh ambil pengajaran ayat. Mulakan dengan kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah supaya hidup kita diberkati Allah, supaya kita tidak dihukum ataupun dibalas Allah dengan neraka. Baik, itu antaranya lah topik-topik yang kita ringkaskan. Okay, seterusnya kita pergi pada yang kedua. Liz, cuba ambil slide yang seterusnya. Slide seterusnya iaitu memahami sunnatullah. Ini pilihan pertama. Dua pilihan pertama. Satu memahami sunnatullah dan pilihan pertama juga larangan mempersendak agama. Dua tu. Selepas memahami sunnatullah, lepas tu larangan mempersendak agama. Yang lain pun kita jangan tinggal. Saya ulang balik. Yang lain pun jangan tinggal. Supaya nanti sekurang-kurangnya kita dah tahu tadi rasuah berkaitan sunnatullah ni berkaitan dengan pengertian sebab
kita mengkaji sejarah terdahulu, kalau larangan bersendak agama, bentuk bersendak agama, dan satu lagi ayat yang juga kita jangan tinggalkan ialah ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, yang pertama sekali, memahami sunnatullah ni kita tengok sebab turun ayat. Kalau sebab turun ayat dalam sukatan pelajaran kita, dalam tingkatan 4 dan 5 ada 3 ayat yang berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Yang pertama, memahami sunnatullah. Yang kedua, memahami keutamaan dalam memahami keutamaan. Yang ketiganya, kepelbagaian bangsa. 3 ayat ini sahaja yang ayat yang adanya asbabun nuzul. Kedua-dua ayat sebelum ini tak pernah keluar sebab turun ayat. Jadi ayat ni kita ambil channel sikit lah, penting sikit sebab turun ayat. Ingat 3 ayat ni, 3 ayat mudah ni sekiranya sebab turun ayat ni. Yang pertama, kita ingat bahawa yang pertama, isi pertama, Islam kalah dalam perang Uhud. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ramai panglima Islam syahid dan bersedih atas kekalahan tersebut. 2. Yang ketiga, Nabi berdoa kepada Allah. Hafal itu terus. Pagi ni, petang ni pun dah boleh hafal. Yang pertama, Islam kalah dalam perang Uhud. Yang kedua, ramai panglima Islam gugur dan bersedih atas kekalahan tersebut. Yang ketiga, Nabi berdoa kepada Allah. Itu antara sebab turun ayat dan lazimnya ataupun rutinnya. Samri. Ustaz, tolong kuat sikit Ustaz. Tak. Ustaz punya suara Ustaz. Ustaz punya suara tenggelam tu. Suara Ustaz. Okey dah. Ustaz kuat sikit Okey dah. Takut audien tak dengar. Okey dah Ustaz Amri, boleh teruskan. Samri. Allah Akbar. Halo Norimah. Norimah boleh dengar suara tak? Boleh. Okey, baik. Okey dah Ustaz, teruskan Ustaz. Okey, saya teruskan seterusnya. Ya. Boleh dengar Okey Ustaz. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran ayat. Kalau pengajaran ayat ni kita boleh tengok pada ayat pengertian ayat ataupun matan ayat. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru. Sunanun tu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Kita dah boleh ambil yang pertama, kita hendaklah yakin dan percaya dengan sunnatullah. Dan dalam ayat yang atas sekali, fasiru fil ardu, itu pengajaran ayat yang kedua. Fasiru fil ardu, maka mengembaralah di atas muka bumi ini. Jadi mengembaralah. Boleh dengar tak suara saya? Norimah, boleh dengar tak? Boleh. Boleh Ustaz, boleh teruskan Ustaz. Boleh teruskan Ustaz. Baik, fasiru fil ard, kita ambil pengajaran ayatnya, kita hendaklah mengembara di atas muka bumi supaya untuk mencari keredaan Allah. Jadi kita dah dapat pengajaran ayat. Itu berkaitan dengan ayat sunnatullah dan ini merupakan ayat pilihan pertama kita. Dan sebab 2 ayat lagi yang belum keluar iaitu memahami sunnatullah dan yang kedua lagi ayat pilihan pertama kita juga ialah larangan mempersendak agama.
ya, mengikut rutinnya, lazimnya, begitulah. Okey, baik, seterusnya ayat yang ketiga, slide seterusnya. Okey, itu apa ni, list. Okey, slide seterusnya iaitu ayat yang berkaitan dengan larangan mempersendak agama. Ini pilihan pertama juga. Maksudnya dua-dua pertama lah. Tadi memahami sunnatullah dan larangan mempersendak agama. Kalau ayat untuk larangan mempersendak agama ni, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Maka satu perkataan, contoh kalimah yang ada dalam ayat ini iaitu la'iban walahwa. Jadi la'iban walahwa, jauhilah orang mereka yang menjadikan agama itu sebagai permainan dan persendaan. Jadi dia akan gandingkan masuk ayat ni. Ingat anak-anak semua tengok depan atas tu ditulis wa dharil ladzina takhadhu. Ingat kepala tu. Wa dharil ladzina takhadhu dinahum. Bayangkan bahawa hari ini kita dah bincang. Itu ayat yang berkaitan dengan larangan mempersendak agama. Jadi apabila larangan mempersendak agama, ingat dua patah, patah perkataan. La'iban walahwa. Jadi kita nak ambil pengajaran ayatnya, kita naklah mengelakkan diri daripada menjadikan agama itu sebagai persendaan supaya hidup kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya rutinnya ataupun lazimnya dia akan gandingkan dengan soalan yang kedua. Kalau katalah soalan nombor 1 Roman tu dia kata gariskan ataupun jelaskan ataupun nyatakan maksud perkataan bergaris. Dah ingat tadi la'iban walahwa, permainan dan persendaan. Ayat yang di bawah tu yang ketiga, ayat baris yang kedua ketiga tu, ayat ni menyebut bahawa lahum syarabun min hamim. Itu merupakan balasan bagi orang yang mempersendak agama. Okay, soalan dia jelaskan dua balasan orang yang mempersendak agama. Kalau dua balasan orang yang mempersendak agama, lahum syarabun min hamim, mereka ini diberi minum air panas yang menggelegak. Okay, air panas yang menggelegak. Wa azabun alim. Tengok pada ayatnya, wa azabun alim, itu adalah azab yang pedih. Jadi kita dah ada jawapan dah untuk menjawab soalan jelaskan dua balasan orang yang mempersendak agama. Okay, lazimnya atas tu bentuknya ingat bentuk menghina ulama, mempersendakan sunnah Rasulullah. Ingat dua jawapan itu. Kena sambung sikit lah. Okay, mempersenda ulama seperti menyamakan ulama dengan haiwan. Yang kedua, mempersendakan sunnah Rasulullah seperti menolak hadis. Walaupun nampak pendek, tapi dia dah mencakupi. Maksudnya dah cukup dah untuk menghuraikan, untuk menjawab ataupun menghuraikan pada isi yang telah kita jelaskan sebelum itu. Kemudian kita tengok kesan mempersendak agama. Kalau kesan mempersendak agama yang paling mudah sekali, apabila kita mempersendak agama ni, kesannya membatalkan iman, merosakkan iman. Itu kesan persendak agama. Orang yang persendak agama ni batal iman dia. Ya, anak-anak semua. Jadi ingat, batal iman orang yang mempersendak agama itu. Yang pertama, yang jawapan yang pertama sekali, batal iman. Dan yang kedua, dipandang seru. Jawapan yang paling mudah, yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan murid-murid kita, murid-murid semua, bahawa dipandang hina oleh masyarakat, dipandang hina oleh orang lain. Yang lainnya bolehlah kita tambahkan, walaupun dia minta 2, kita jawablah 3 ataupun 4. Tidak gagal sukar untuk mendapat kejayaan, gagal dalam hidup, masuk je. Okay, perbanyakkan jawapan itu. Walaupun diminta 2, perbanyakkan jawapan itu supaya nanti kalau tak dapat terima jawapan yang pertama, boleh ambil yang kedua. Tak dapat yang kedua, 3 ataupun 4. Jadi banyakkan jawapan tu. Jangan terikat dengan 2 yang diminta tu. Jawab lebih. Untuk soalan yang berkaitan dengan KBKK ini ataupun soalan yang berkaitan dengan fakta ini ataupun soalan yang berkaitan dengan soalan lazim dan juga soalan rutin. Jadi pengajaran sama dengan yang tadi, iaitu
kita tengok pada ayat di bawah tu, keterangan di bawah tu, dia sebut apa? Dia bagi satu ayat, dia kata ayat ini menjelaskan tentang larangan mempersenda agama. Di situ kita dah boleh ambil dah sebagai pengajaran ayat. Kita hendaklah menjauhi perbuatan yang mempersenda agama agar hidup selamat dunia dan akhirat. Itu contoh. Jadi ingat anak-anak semua, saya ulang balik. Sebab soalan ni pilihan pertama bersama dengan sunnatullah tadi. Sunnatullah tu ingat pengertian yang pertama tu. Sistem, saya ringkaskan. Sistem yang ditetapkan Allah dan tidak berubah. Jadi sepatutnya sistem atau peraturan. Ataupun sistem dan peraturan Allah yang ditetapkan kepada makhluk dan tidak boleh diubah. Yang lengkap lah. Yang tadi, ayat yang pertama tadi, pilihan pertama, yang ni pun pilihan pertama juga. Okay, yang ni kalau bentuk perbuatan mempersenda agama ini, iaitu menghina ulama. Yang kedua, mempersendakan sunnah Rasulullah. Kalau kesan dia apa? Batal iman. Mereka ini dipandang rendah, dipandang serong oleh masyarakat dan pengajaran ayat. Dan di bawahnya diikutilah sama ada dengan kebat 2/4 ataupun kebat 4 markah. Kalau larangan bersenda agama ni, kalau Puan Norimah dah sebut tadi, cara kita nak menjauhinya, cara ingat ISD, ilmu, mendalami ilmu agama, kempen kesedaran, S, bersahabat, D, doa. Keempat-empat itu kita boleh rangkumkan buat dalam satu ayat pun kita boleh terima. Kalau nak gunakan salah satu, contoh mendalami ilmu agama, mendalami ilmu agama daripada guru yang diiktiraf tentang ilmu akidah, panjangkan sikit. Mendalami ilmu agama daripada guru yang diiktiraf tentang ilmu akidah. Noktah. Hal ini dengan ilmu mendorong kita melakukan kebaikan ataupun menjadi benteng kepada seseorang daripada melakukan perbuatan mempersenda agama. Noktah. Kesannya menjadikan kita ni baik, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Oleh itu kita hendaklah Okey, baik. Okey, baik. Kita seterusnya pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu yang berkaitan dengan ayat hadis hindari dosa-dosa besar. Hindari dosa-dosa besar ni kita ingat 7 golongan orang yang disebut dalam hadis ini, iaitu yang pertama asyirku billah was-sihr, dan kita kena ingat dan kita kena faham tentang pengertian dan juga contoh-contoh yang terdapat dalam hadis ini. Kita lihat kalau ikut yang terkini lah, biasanya digunakan soalan nombor 1. Soalan nombor 1 nyatakan maksud ayat, maksud perkataan kalimah yang bergaris. Asyirk, contoh syirik, dan asyih, sihir. Maksudnya yang tu dia sama dengan perkataan bahasa Arab dengan bahasa Melayunya. Kemudian maksud, apa maksud sihir? Sihir ialah, contoh, sihir ialah menggunakan jin untuk memudaratkan orang lain. Pengajaran hadis bergantung kepada 7 perkara yang berkaitan dengan dosa besar itu. Kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik, kita hendaklah menjauhi sihir. Itu contoh. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ketiga, hadis yang kedua, iaitu, teruskan slide, setiap orang adalah pemimpin. Dalam hadis ni, 5 orang pemimpin yang dipertanggungjawabkan. Sekiranya soalan pertama, dia kata jelaskan ataupun senaraikan 2 orang pemimpin yang dipertanggungjawabkan dalam hadis ini. Ingat, ada 5. Yang pertama pemimpin masyarakat, yang kedua suami, yang ketiga isteri, yang keempat pekerja, yang kelima anak. Jadi kelima-lima ni pemimpin. Kalau pemimpin, jelaskan 2 tanggungjawab pemimpin. Contoh, terangkan 2 tanggungjawab suami, terangkan 2 tanggungjawab isteri, terangkan 2 tanggungjawab anak.
dia punya soalannya, rutinnya begitulah, lazimnya begitu. Dia merujuk kepada apa yang ada dalam hadis iaitu 5 orang pemimpin tadi. Dan seterusnya yang di bawah tu kebat. Kebat ni dah diterangkan oleh Puan Norimah tadi. Okey, seterusnya kita pergi slide yang seterusnya, iaitu Al-Muntaqim Ar-Raqib. Okey, Al-Muntaqim Ar-Raqib Al-Syahid, kita dah bagi satu formula mudah, iaitu MB, RA dan juga SS. Kalau MB itu Muntaqim balas. Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. Dan yang kedua, pilihan kedua, Asy-Syahid tu pilihan kedua. Okay, Ar-Raqib dah masuk 2 tahun lepas. Asy-Syahid tu pilihan kedua. Asy-Syahid tu apa? Allah Maha menyaksi dan mendengar setiap kalimah ataupun setiap perkataan makhluk dan yang tiada yang tersembunyi daripadanya. Ingat pengertian kedua-duanya. Ar-Raqib mengawasi, iaitu NB, ingat kita kena jawab yang pertama Al-Muntaqim tu biasanya, rutinnya, lazimnya pengertian, jelaskan pengertian Al-Muntaqim. Al-Muntaqim membalas, kena ada dulu perkataan membalas. Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. Untuk memudahkan nota kita, Muntaqim balas dash azab. Syahid saksi, kemudian saksi mendengar, kemudian yang tiada yang tersembunyi daripadanya. Ada 3 isi itu. Boleh pilih salah satu daripada 2 yang hujung tu, untuk Asy-Syahid. Kalau Al-Muntaqim memahami, dia akan gandingkan yang kedua tu, jelaskan ataupun terangkan 2 kefahaman tentang Al-Muntaqim. Kefahaman Al-Muntaqim, ingat 2 perkara, dua ni. Yang pertama, membalas orang yang engkar dengan Rasul. Yang kedua, ingat Al-Muntaqim ni Allah akan menimpakan asap yang tebal seperti dalam peristiwa Ad-Dukhan. 2 tu. Jadi kedua-duanya, terutamanya pilihan Al-Muntaqim lah, dan dia akan gandingkan selepas pada kefahaman dan bukti tadi, dia akan gandingkan dengan kebat. Kebat telah diterangkan oleh Puan Norimah tadi. Terusnya, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ialah perkara yang membatalkan iman. Okay, untuk makluman perkara yang membatalkan iman ni tahun lepas dia tak keluar. Kejap, saya tengok. Okey, tahun lepas dia tak ada. Okey, tahun lepas je. Yang sebelumnya 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya dia ada perkara yang membatalkan iman yang asasnya, yang atas. Contohnya jelaskan ataupun senaraikan 2 perkara yang membatalkan iman, iaitu perbuatan, perkataan dan i'tiqad. Jadi nak jelaskan di sini bahawa kita ambil perhatian yang lebih sikit untuk i'tiqad itu. Batal iman i'tiqad dia ada 4 itu, al-uluhiyah, an-nubuwah, al-ghaibiyah, asy-syari'ah. Jadi keempat-empat ni hafal kalimah yang dinyatakan di depan, di depan skrin murid-murid semua ni. Al-uluhiyah, an-nubuwah, al-ghaibiyah, asy-syari'ah. Jadi keempat-empat ni dia akan gandingkan ataupun sertakan dengan contoh. Contohnya jelaskan contoh batal iman dalam i'tiqad al-uluhiyah. Jadi kita kena jelas, kita kena maklum bahawa al-uluhiyah ni berkaitan dengan ketuhanan. Ingkar Allah itu wujud. Kalau an-nubuwah, ingkar salah seorang nabi. Al-ghaibiyat, ingkar dengan syurga. Ingkar kewujudan syurga. Asy-syari'ah, ingkar dengan rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan. Ingkar dengan solat, ingkar dengan puasa. Jadi hari ni petang ni, murid-murid semua dah boleh faham. Dengan slide ataupun skrin yang ada kat depan ni, kita dah boleh nampak dah. Kalau perbuatan, contoh perkara yang membatalkan iman dalam aspek perbuatan. Sembah berhala. Perkataan, mengatakan, contoh kalau mengatakan perkataan iki persendaan, mengatakan Bilal itu menyalak seperti anjing. Penafian, menafikan, mengatakan ataupun dia menafikan, menafikan tentang Allah, menafikan tentang tentang rukun Islam.
pengakuan, dia mengaku bahawa dia itu bukan ini. Ini adalah contoh-contoh dari segi perkataan. Intikad ada 4 tadi dah disebutkan. Jadi kita dah faham ketiga-tiganya dan pecahan kepada perbuatan, pecahan kepada perkataan, pecahan pada intikad dan panah yang seterusnya contoh-contoh tersebut. Okay, kalau dia minta maksud dari segi perkataan, batal iman dengan perkataan iaitu mengatakan dengan penafian, pengakuan dan juga persendaan dalam perkara yang boleh membatalkan iman. Itu antara yang paling mudah yang kita nak ingat tu. Kalau maksud kesan boleh merosakkan iman. Cara ISD tadi iaitu mendalami ilmu pengetahuan, S bersahabat dengan orang yang baik, berdoa kepada Allah agar dijauhi dengan perkara yang boleh merosakkan ataupun membatalkan iman. Baik, slide seterusnya. Ajaran sesat. Ini pilihan pertama. Saya ulang balik, ini adalah pilihan pertama. Pilihan pertama, yang tadi pilihan kedua. Juga yang pertama tapi yang kedua. Jadi yang pertama lah ajaran sesat. Okay, dalam bab ajaran sesat ini kita kena faham apa maksud ajaran sesat. Okay, ada yang jawab ajaran sesat ialah ajaran yang terpesong daripada agama. Bukan. Bukan. Kita kena merujuk 100%, 100% dalam buku teks tu. Ajaran yang didakwa ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ulang balik. Apa maksud ajaran sesat? Maksudnya ajaran yang didakwa ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita kena jawab yang betul-betul menepati yang terdapat ada dalam buku teks tersebut. Kan yang kedua, biasanya lazimnya dia akan gandingkan dengan ciri-ciri. Contoh, jelaskan 2 ciri ajaran sesat dalam aspek apa? Quran dan hadis. Ini memang insya-Allah akan confirm dia berkaitan dengan aspek. Dia tak akan buka ni. Maksudnya dia tak akan buka, dia kata bukan begini. Maksudnya bukan begini. Jelaskan 2 ciri ajaran sesat, bukan begitu. Maksudnya kalau bukan begitu, dia akan merujuk kepada aspek. Kalau Al-Quran dan hadis, kita ambil satu contoh, memahami dan mentafsir Al-Quran mengikut logik akal. Menganggap bahawa ada Al-Quran lain selain daripada Al-Quran yang sebenar ataupun Al-Quran Al-Karim. Maknanya ada Al-Quran lain yang tersembunyi. Itu maksud aspek Al-Quran dan hadis, ciri-ciri ajaran sesatnya. Dari aspek akidahnya, mengaku menjadi Nabi, aspek akidah juga mendakwa diri itu sebagai Imam Mahdi. Itu antara ciri-ciri ajaran sesat. Dia mengaku bahawa itu Imam Mahdi, dia itu Imam Mahdi, itu adalah antara ciri-ciri ajaran sesat. Yang ketiganya adalah aspek ibadahnya, menolak kewajiban ibadah fardu. Yang kedua, yang dari aspek akidahnya ialah mengejek ataupun merendah-rendah dan mempersendakan sahabat Nabi SAW daripada aspek akhlaknya. Jadi kita kena ingat dan kita kena faham bahawa sekiranya soalannya berkaitan dengan ciri ini, dia menjurus kepada aspek yang ditetapkan ataupun apa yang ada dalam buku teks yang mengikut yang telah ditetapkan, iaitu Quran, hadis, aspek akidah, aspek ibadah dan aspek akhlak. Baik, slide seterusnya silakan. Terima kasih. Samri. Ya. Selepas ni nanti dalam 2 minit kita bagi ruang pada Ustazah Hadijah untuk bahagian sirah dan juga tokoh. Okey, baik. Saya ringkaskan. Okey. Dia Ahli Sunnah wal Jamaah, ASWG lah. Syiah Khawarij. Saya nak jelaskan bahawa Syiah dah keluar tahun lepas. Okey, rujuk kepada Khawarij. Iaitu Khawarij ni kumpulan Sayyidina Ali yang keluar ataupun yang paling tadah yang tidak bersetuju dengan Majlis Tahkim. Mu'tazilah kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atta yang bercanggah pendapat dengan Hasan Al-Basri berkaitan dengan dosa besar. Okey, baik, seterusnya. Slide seterusnya. Silakan, slide seterusnya. Okey, baik, seterusnya saya serahkan kembali kepada Puan Norimah. Silakan.
Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Amri yang telah memberikan penerangan tadi. Dan saya serahkan kepada rakan jayu saya yang seterusnya, Ustazah Hadijah, untuk bersama dengan kita pada petang ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dekat saya, terima kasih Ustazah Norimah. Masalahnya slide ini tidak bergerak dekat sini. So tak nampak slide yang ada sekarang mohon depan untuk saya Ustazah Hasrina untuk perkara gerakkan iman. ke bahagian Kak Jah. Kak Jah boleh buka kamera tak? Okey. Okey, buka kamera tak? Dah buka. Dah. Okey, baik. Tak gerak tapi saya cakap je lah sebab masa pun tak mengizinkan. Okey, Okey, Ustazah Hasrina tolong gerakkan ya slide ke bahagian jalan-jalan tubuh. Okey, baik. Jadi untuk rasanya sebut dah sedia maklum. Okey, boleh ke? Sebab tak jalan ni. Mungkin internet kot. Kak Jah ni teruskan dengan tokoh ni dulu Kak Jah yang kita cakap je lah sebab okey. dah 4:30 dah ni. Okey, teruskan Kak. Sebab slide akak tak gerak. Slide akak tak gerak. Sekarang akak teruskan dengan slide yang tak nampak. Masih lagi dekat perkara iman. Slide yang dipaparkan ni bahagian tokoh ni. Okey, kita masalahnya sebab tak nampak slide tak gerak ni dekat sini sekarang. Kakak cakap je lah sebab benda tak nampak. Sekarang ni apa benda depan ni tak nampak. Okay. So, kita tinggal 2 minit je lagi. Okey, betul. Jadi untuk tokoh dengan tamadun sebenarnya kalau ikutkan ni haji umrah dah ni. Okey, jalan dulu tak nak pergi haji lagi. Nanti jap. Belum masanya. Okey, jalankan lagi slide tu. Dekat haji dengan umrah je. Kak Jah. Okey, saya rasa tak apalah, kita jalan saja mana ada. Slide ni berhenti dekat haji dengan umrah. Kalau ikutkan dekat saya dapat. Tak apalah, kita terus je. Rasanya tak dapat. Kak Jah tak dapat. Kak Jah tak dapat. Okey. Line. Okey, secara umum untuk anak-anak didik insya-Allah calon A+ insya-Allah pada tahun ni. Mudah-mudahan untuk bahagian ini rasanya semua sebenarnya boleh skor. Mungkin dia sebut je tokoh tamadun Islam tu mungkin ramai yang rasa macam takutnya. Okey. Baik. Kalau untuk bahagian ini kalau kita lihat dalam mungkin tak nampaklah slide tapi apa yang kita nak tengok pada hari ini ialah tentang tokoh tingkatan 4 ada 3 je yang kita nak terangkan iaitu tentang Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, untuk makluman bila tajuk-tajuk yang macam ni pastikan anak-anak jangan silap calon A+ 2025 pastikan kamu tahu bila sebut dia tokoh-tokoh ini dia hanya 3 saja yang nak diceritakan tentang riwayat hidup, kemudian tentang sumbangan dan satu lagi ialah tentang iktibar. Okey, apa yang kita nak tekankan di sini ialah dalam riwayat hidup ni kita kena tahu nama penuh dia, tarikh lahir dia, wafat dia. Tapi kemungkinan ada yang rasa macam angka kan, tarikh lahir kita tak ingat, wafat pun kita tak ingat, maka ambil nama penuh. Kita kalau nak kenal orang, kita nak sayang seseorang, kita kena tahu nama penuh dia. Okey. Kemudian yang kedua, kita ambil kunyah dia. Kalau kita tengok di sini tentang Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia punya kunyah dia sama je. Okey. Abu Abdullah dah dapat satu markah. Okey. Kemudian tentang peribadi dia. Kan boleh ambil mereka mencintai ilmu, hormat ilmu, sanggup bermusafir contohnya kalau kita lihat di sini alhamdulillah dah ada depan ni. Nama sebenar confirm kena tahu. Kemudian tempat lahir kalau boleh ingat contohnya Madinah. Kalau tak ingat tak apa, kita pergi dekat kunyah dia. Kemudian peribadi biasanya ramai yang tahu yang mereka ni memang cintai ilmu. Kalau contoh Imam Malik hormat dan cinta ilmu. Kemudian kalau Imam Syafi'i, biasanya kita akan ingat sanggup bermusafir demi menuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal sentiasa menuntut ilmu. Semua berkaitan dengan ilmu. Ustazah terus lagi tentang riwayat hidup settle. Ini saja yang kamu nak cerita. Kemudian dalam sumbangan pastikan kena ingat kitab. Kita nak ingat tadi 3 saja kan. Contohnya kalau Imam Malik Al-Muwatta. Kalau Imam Syafi'i kita ingat Rum, Risalah, Al-Um. Apa lagi? Ingat kan? Al-Musnad.
Okey, kemudian kalau kita nak tengok cerita Ahmad bin Hanbal pula, dia punya kitab yang dia hasilkan adalah MIT, Al-Musnad, Al-Illah, kemudian T At-Tarikh. Okey, jadi kita boleh ingat Rum dengan MIT. Okey, baik. Kemudian selain pada nama kitab, kamu kena ingat juga dia mengasaskan mazhab apa. Kalau dah nama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalaulah dia Imam Malik, maka dia mengasas mazhab Maliki. Okey, itu je. Itu pun dah dapat point. Dan satu lagi, paling mudah nak ingat yang mazhab ni tersebar ke mana, ingat Mesir. Satu tu je. Tiga-tiga ni memang semua mazhab dia tersebar ke Mesir. Kalau boleh ingat Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau boleh ingat yang lain tu Andalus, Imam apa yang kedua tu, Imam Malik, pun tak ada masalah. Lagi baiklah kalau boleh tahu lebih daripada itu. Okey, untuk iktibar, kamu ingat gas. Rasanya semua dah tahu dah. Okey, gas ni ialah tentang gigih menuntut ilmu. Kemudian amal mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga ialah sebarkan ilmu. Tapi ingat, apabila kita menceritakan tentang iktibar, pastikan mulakan dengan kita hendaklah. Mesti ada PIH. Mesti ada pendahuluan, ada isi iaitu yang gas tadi tu, dan dia punya huraian adalah, bagi tahulah apa huraian itu yang dipanggil PIH. Kalau tidak dia akan jadi ayat pernyataan. Okey, next. Ada tak lagi next? Okay. Kalau tak ada, nak main baca je ni. Okey, yang seterusnya, kalau tingkatan 5 pun macam tu jugalah. Sebab Ustazah pun tak nampak dia punya slide. Okey, dah ada. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, yang kita nak tekankan di sini ialah Salahuddin Al-Ayyubi dengan Ahmad bin Ibrahim. Okey, dan sama juga cerita dia tentang riwayat hidup dia. Di dalam tu pastikan ingat nama sebenar, jawatan apa yang dia sandang, akhlak dia macam mana. Okey, kemudian sumbangan dia. Okey, kalau rasanya kalau anak-anak murid Ustazah dia dah ada akronim yang dia main kat situ. Tentera, keilmuan, pentadbiran, TIP. Okey, tentera apa yang dia buat. Kemudian kalau ilmu berkaitan dengan apa. Kalau pentadbiran pasal apa cerita dia. Okey. Kemudian riwayat hidup untuk Ahmad bin Ibrahim. Okay, ini pun dah lama yang kita duk tunggu-tunggu tentang Ahmad bin Ibrahim ni pun sama juga. Kalau ikutkan Ahmad Ibrahim, riwayat hidup dia ialah tentang nama sebenar dia. Pastikan ingat Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Okey, jangan salah. Okay. Kemudian pekerjaan, apa pekerjaan yang dia pernah sandang. Kemudian akhlak dia macam mana. Okay. Jadi saya tak bolehlah nak sebut sesuatu, nanti masa pun dah terlebih dah ni. Okey, dan bila kat sumbangan hasil karya dia. Okey, kemudian dia pernah menjadi hakim mahkamah syariah kan. Okey, kalau boleh ingat kedua-dua dia punya dia punya hakim apa yang dia pernah jadi. Okey, undang-undang. Okey, tengok apa buku-buku yang telah dia hasilkan. Okey, ini secara overall yang anak-anak semua kena tahu. Bila sebut saya riwayat hidup, apa yang kena ada kat dalam tu. Bila sebut sumbangan, apa cerita mereka. Jangan pergi ambil cerita orang lain masuk kat sini, yang cerita orang ni bawa kat sini, memang selamat jalan Romeo. Okey, okey, next kita tengok. Lepas pada tokoh ni apa cerita dia lagi. Okey, ni dah. Boleh ke nak masuk khaf rojak ataupun kita stop di sini sahaja? Ini pasal tokoh kan? Pasal kerajaan tak masuk, memang tak masuk lah. Kak Jah masuk ambil satu contoh untuk tajuk akhlak ni. Nanti lepas ni kita akan cuba jawab soalan-soalan yang ada dalam misis ni. Satu ni je lah Kak Jah. Boleh Kak Jah? Okey. Baik. Okey, baik. Okey, kita ambil cerita pasal khauf dan rojak. Okey, yang ini kan anak-anak katalah keluar tahun ni, mudah-mudahan kalau keluar kita doakan supaya tajuk yang keluar itu tajuk yang telah dihafal. Hafal dan boleh jawab dengan cemerlang. Kita takut kita tekan tajuk tiba-tiba kita tak boleh jawab. Itu yang rasa macam Allah terkilannya. Okey, baik. Tentang khauf dan rojak ni, apa yang kita kena tahu dalam tu, sebut je khauf takut, bila rojak harapkan keredaan. Okey, baik. Bila sebut saja maksud khauf, maka kena tahu takut kemurkaan dan azab. Itu kena ingat, takut kemurkaan dan azab. Bila dah takut dengan kemurkaan dan azab, maka apa yang kita kena buat ialah jauhi larangan. Yang tu je. Senang je nak sambung dia punya cerita dia. Kenapa kita kena takut yang Allah ni murka? So, jauhi larangan. Begitu juga dengan rojak. Kenapa kita mengharapkan pada Allah? Iaitu bila kita harapkan keredaan Allah, maka kita kena buat perintah dia. Betul tak? Jadi kita kena fahamkan. Sebab kadang-kadang kita hafal tapi kita tak faham yang sebenarnya. Tu yang kadang-kadang jawapan kita pun jadi salah. Okey. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, yang ini pun kena faham juga. Dia punya ni contohnya, kamu ingat macam ni je. Kalau khauf dalam tajuk ni
cerita pasal yang solat sunat gerhana matahari tu. Okey, boleh ingat yang tu, maka kamu akan tahulah cerita dia pasal apa Rasulullah menangis masa solat sunat gerhana matahari. Sebab dia takut. Okey, dia takut kalau Allah turunkan azab, sebab kadang-kadang berlaku gerhana kita tak tahu adakah akan berlaku kiamat. Okey, contohlah jadi bermakna kita mengharapkan apabila tajuk contoh khauf, maka ingat yang Rasulullah pasal solat sunat gerhana matahari yang dia menangis tu. Kenapa? Sebab takut pada Allah. Okey, yang kedua tentang rojak. Seandainya dia tanya contoh rojak, janganlah pergi ambil cerita-cerita lain, ambil cerita dalam buku je pun dah cukup dah. Okey, contohnya pasal rojak ni pasal seorang lelaki yang Rasulullah pergi melawat seorang lelaki yang tengah sakit. Kemudian Rasulullah tanya apa perasaan dia. Maka lelaki tu cakap apa? Dia nakkan harap, ataupun harap betul maksudnya rahmat Allah tu dia harapkan sangat sebab dia takut dosa yang dia dah buat. Okey. Jadi kamu ingat macam tu je. Oh, rojak pasal orang lelaki yang sakit. Rasulullah tanya apa perasaan dia. Okey, baik. Kemudian yang ketiga kita tengok konsep khauf dan rojak. Yang ini memang banyak jawapan dia. Jadi kamu pilih je lah dua. Okey. Kalau ikutkan dalam buku kamu tu, Ustazah dah bahagikan. Kalau ikutkan khauf ada dua jawapan, rojak ada dua jawapan. Yang umum khauf dan rojak tu ada dua juga. Okay, tapi kita ambil satu je, macam ni je. Bila sebut saja konsep khauf dan rojak, kamu hanya tulis apa je tahu? Kamu tulis rasa takut pada Allah. Ambil balik benda tu. Okay, konsep dia ialah bila rasa takut pada Allah, maka apa yang kita kena buat? Diiringi dengan tindakan ikut syarak, selaras dengan syarak. Okey, begitu juga dengan ataupun satu lagi jawapan, nak ambil yang paling mudah, perasaan khauf dengan siksaan neraka, maka ia menjadi benteng pada maksiat. So tak buatlah maksiat. Bila kita dah tahu bahawa bila kita takut, kita tak buat benda tu, maka kita terelak daripada mendapat azab neraka lah. Okay, begitu juga dengan rajak. Satu jawapan yang kamu boleh ambil, yang paling mudah adalah bila rajak je, bila kita dah rasa yang kita nak harapkan keridaan Allah, maka kita akan mendorong untuk buat ibadat. Okay, fahamkan macam tu je. Itu dipanggil konsep. Sebab yang kadang calon ni dia hilang, maksudnya dia tak berapa nak faham ni bila sebut konsep. Apa tu konsep? Jadi kamu tangkap terus, bila konsep ni kamu cerita, bila kita rasa kita takut pada Allah, maka kita dah tahu bila takut pada Allah dengan siksaan neraka, maka kita akan jauh pada maksiat. Okey. Dan yang terakhir, apakah kebaikan kalau kita ataupun kelebihan kalau khauf dan rojak? Yang paling mudah kelebihan dia kamu boleh ingat kalau Ustazah main Bliss kat sini. Okey. Tapi ikutlah mana-mana yang kamu sukalah Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke? 2, 4, 5. Ada 5 jawapan. So kita ingat 2 sajalah Okey, hikmah bila kita kebaikan kita khauf dan rojak ni, jadi tak langsung kita akan rasa seronok ataupun kita akan rasa gembira bila buat baik. Sebab apa? Sebab kita akan rasa kemenasan iman. Okey, rasa seronok, rasa gembira. Okey, yang kedua, kita akan sentiasa jauhi larangan. Dah, settle. Tak usah pergi jauh-jauh. Kita ingat, satu, kita rasa seronok bila buat baik. Dan yang kedua, kita akan jauhi larangan. Sebab apa? Sebab kita jauhi larangan, sebab kita takut dengan kemurkaan Allah. Dah, settle yang tu. Betul tak? Ada lagi ke ini? Tak ada dah kan? Kalau ikut yang ni. Habis dah? Dah dekat 45 dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua rakan-rakan JU yang dapat bersama dan minta maaf kepada Ustazah kami tidak dapat untuk menghabiskan semua slide dan rakan JU kami pun tidak dapat bersama kerana masalah lain. Kita pun tak tahu apa lain yang masalah, lain sana ke, lain sini ke. Kemudian sebenarnya apa yang kami nak berikan pada petang ni hanyalah untuk teknik-teknik ataupun cara-cara yang berbentuk pemudah cara sahaja yang mana-mana soalan-soalan berbentuk fakta itu kami tak berani nak memberikan tip-tip yang baru lagi sebab nanti kan kesian dengan anak-anak murid. Mungkin ustazahnya telah pun memberikan kata kunci ataupun dia punya akronimnya yang tersendiri. Betul Kak Jah ya? Jadi sebab tu kami kata kami memang hanya memberikan tip-tip pemudah cara yang biasa-biasa sahaja. Jadi untuk akronim baru ni Ustazah harap saya harap gunalah apa yang telah diberikan oleh Ustazah kamu semua. Nanti jadi bercelaru nanti kamu. Dan kemudian Ustazah nak menjawab beberapa soalan yang ada di dalam mesej ini. Antara yang satu ialah kalau buat akronim boleh tak Ustazah macam ikan kuali temenggung? Yang ni minta maaflah saya tak dapat nak menguraikan. Kalau ada yang boleh membantu apa
kata kunci jawapan yang lengkap untuk ikan kuali temenggung ni. Kalau dalam pendidikan Islam kita tak bagilah contoh. Contoh yang kita bagi dalam pendidikan Islam kita kata apa tadi Kak? Sajimar. Kamu nak jawab sa, nak jawab ji, nak omar dia tak boleh. Kena buat ayat yang lengkap. Disayangi. Siapa yang sayang? Jiwa, apa yang ada pada jiwa. Kemudian maruah, apa yang ada pada maruah. Jadi tidak boleh memberikan hanya sekadar ayat itu sahaja, tidak boleh menjadi jawapan. Kena berikan ayat yang lengkap. Lagi-lagilah kalau jawab soalan itu, kata tugasnya ialah jelaskan. Dah tahu dah, bila jelaskan tu jangan memberikan ayat yang terlalu ringkas yang kita tidak boleh faham apa sebenarnya yang kita nak nyatakan. Okay. Kemudian seterusnya ada tadi yang tanya juga untuk soalan kebat yang 2 markah boleh tak bagi isi saja dua-dua? Tak boleh. Untuk pendidikan Islam kita tak boleh. Sebab tu masih ada lagi di kalangan pelajar kadang-kadang yang menjawab selain itu. Yang pertama dia bagi pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga akhirnya tak ada. Tadi Ustazah dah nyatakan bahawa untuk soalan pendidikan Islam, biar jawapan kebat kamu itu adalah jawapan kebat yang yang lengkap. Mulakan dengan penanda wacana. Dan ada kata hubung untuk menjadikan ayat kamu itu lengkap, adanya huraian. Jadi itu untuk sejarah ni ada yang jawab itu sejarah, pai kena full. Jangan jadikan contoh cara kamu menjawab soalan kebat sejarah itu kamu jawab ikut, kamu guna pakai untuk menjawab dalam soalan kebat pendidikan Islam. Ustazah tak bagi. Macam mana sekalipun bila kamu dah ada isi, dah ada 2 isi, cuba kamu letakkan dia punya penanda wacana ataupun kata hubung yang sesuai supaya jawapan kebat kamu itu boleh menjadi isi dan juga huraian. Okey. Ada lagi kebat ni dia kata hujah ni macam pendapat nak bergantung kepada sokong atau tak sokong. Tadi Ustazah kata jangan jawab sokong saja, kena ada dia punya pelengkap jawapan kenapa kamu sokong, kenapa tak sokong. Okey, lagi tadi ada Ustazah nampak ada yang perlu sangat untuk dijawab. Okey, ada lagi tak yang perlu yang memang ada limit itu yang masa. Okey, jadi memang Ustazah rasa itu sajalah yang perlu untuk kami perjelaskan dalam soalan ruangan meses ini. Jadi memang kami minta maaf banyak sangat daripada pihak kami, rakan-rakan panel untuk pendidikan Islam kerana tidak dapat memberikan penerangan secara jelas. Kita pun tak tahu sebab masalah kebetulan hujan. Jadi mudah-mudahan anak-anak boleh mendapat apa input yang kami berikan pada hari ini. Dan ustazah yang ada pada hari ini mungkin sebahagian daripada anak-anak murid tidak dapat bersama. Kita sama-samalah berdoa mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, apa yang telah ustazah bincangkan, apa yang ustazah telah terangkan akan keluar dalam peperiksaan pendidikan soalan SPM itu nanti. Jadi itu saja daripada saya. Saya wakil daripada rakan panel yang lain, mohon maaf kepada semua rakan-rakan yang terlibat pada hari ini. Mudah-mudahan mana yang baik itu adalah datangnya daripada Allah dan yang lemah itu adalah datangnya daripada kesilapan kami semua sendiri. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Untuk pendidikan Islam, buat yang terbaik. Ingat Boleh Ustazah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan yang terbaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nurimah.